Hai, salam Ramadan again. So hari ni 25 of Ramadan and today is Wednesday and I dah start cuti since I habiskan cuti I last year. And I'm currently dekat Kuantan dah. Esok baru I balik I punya hometown. And I akan balik dengan Hadi sebab dia pun cuti Khamis dan Jumaat. So our plan today is berbuka sama-sama and then maybe shopping sikit. Tu je lah plan setakat ni. So sekarang I tengah tunggu Hadi ambil I. So this is my outfit. Just a simple outfit. This shawl and then this what is it called, a sweatshirt ke? But t-shirt ni my mum belanja. And then this cute jeans ni, pants ni I beli kat Skin Chan. That's all. Oh, and this is handbag, my birthday present from Hadi. Tak payahlah. Essential. What is essential? What's your essential? What's my essential? Yeah. What's an essential? Dia boleh je jawab nama aku. Saya tak tahu sangat apa maksud essential. Stop it. Stop it. Dah jawab, where are we going? Watsons guys, Watsons first. Shoo. Kita dah sampai mana? ECM. Berjaya Mega Mall. ECM depan sana tadi. Mana je aku Berjaya Mega Mall sebab apa? Sebab kita orang-orang yang berjaya. Ambil. Dia ni tak puasa ke? Semangat dia 100%. Dah lah kerja bagi tadi. Akulah. Kerja macam tak kerja dah muraya. Tak berkat, tak berkat. Berkat. Bye. Okay, so hari ni kita akan berbuka di Singgah Semeta Singgah Semeta Corner. Hari ni Hadi akan belanja. Terima kasih. Bersama. Dipaksa. Tak. Memang nak belanja. Let's go. Let's go. Ini nama kedai Singgah Semeta. First menu siakap 3 rasa. This is tom yum apa? Tom yum ayam. Just Tom yum look at ayam. that. Tapi agak cair sikit lah. Stop Dia review it. kata sedap. Okay. Kita rasa dulu. Apa kita rasa? Telur dadah Telur dadah. dan And kita ada order apa lagi? kangkung. Lagi. Sotong. Satu goreng tepung. Oh, kita order sotong bakar. No, I don't like bakar. I like bakar. Kalau dia cakap, saya tak nak tambah soto, baru tak cakap apa. I thought bakar sebab you give me choice kerang bakar, perut bakar. Sebab dalam video dia kena bakar. Soto I suka tepung Okay, je. it's okay. Betul lagi di sini. That's all. Itu je. Air. Yes, air. Yes. We have syrup and the ice. Kita berbuka kat Kuantan kau apa? 7... 25 kan? No. 7.18 malam. Serius lah? Yes. So sekarang 6:40. Food already done. Yes. Ni pun tak tahu sebenarnya siap kau. Corn. Baik. Dah sejuk. Dah sejuk. Pula. Kita suka makan sejuk-sejuk. Lupa di air kan? Terima kasih orang kaya. Orang Sikit kaya je. Kuantan. Terima kasih. Easy. Tak ada hal lah. Iftar done. Alhamdulillah. What's next? Solat maghrib. first. Then kita cari dessert. Yeah. Puding, Tempat yang ada berbulan-bulan teringin. Yang tak ada, susah nak cari kat negeri lain. Cuma ada kat negeri Kuantan saja. Kena ada reason untuk pindah Kuantan, geng. So if you guys ada job vacancy, kindly let me know. Thank you. What is that? Menara 188. 188. Yang tak nak terima saya kerja tu. Yes. Look at that. ICT at Kuantan. That is Taman Kerang. Wow. What? Taman Kerang. Taman Kerang?
Padang MBK sebelah tu Taman Kerang. Ni tak padang kita berbuka tu. Last year. Yes. Okay, kita dah sampai. Kita pergi kat sini. Alah, dah tak nampak dah. Ni yang susah gila nak mampus dapat kat negeri lain, tapi dekat Kuantan je ada. So let's go. Masuk the kiosk. Test. Dah? Rasa vanilla blue lah. Memanglah you makan dia punya ais je. You tak sampai puding lagi. So? Tu dia nak komen banyak lagi. Hanya ada 2 flavor je kan. Flavor apa? Vanilla blue dengan honeydew. So kita ambil vanilla blue. Bismillah. Sedapnya. Sedapnya. Actually, coffee tu. Coffee. Oh, dia jadi. Jadi crispy. Oh, dia puding nampak. Sedap. Ada. Dia lagi. Dia lagi. Kamu tak lagi tak lagi. Okay, dah habis makan. Manis sangat. Manis. Tapi sedap kan? Sedap. Manis but not in a bad way lah. Dia manis macam Manis bila dah cair tu. Yes. Masa dia masih ada snow tu okay je. Yup. And it is good decision to share. Sebab kalau makan seorang, I rasa tak habis. Dah muak. Dan korang kena makan sambil lawan main teka nama country. It's very helpful untuk kill the time. Yes. No dah habis. Betul. Kalau tak rasa macam banyak. Yeah. Makan. Sebab memang banyak pun. Dan semua sedap-sedap kan? Betul. Flavor puding dia semua sedap-sedap. Tapi tak dapat nak merasa biskut-biskut dia. Sorry lah, I don't like the biscuit. You can buy it at the supermarket. I don't want. So now we are heading to Dataran Sekilau Yes. to shop. Shop for baju raya and tudung raya. For It's raya. not Tudung Raya lah. Baby tudung. In a neck. In the neck. Okay. And kalau terbeli baju raya, oopsie. Okay, let's go. Shung. Good morning. Balik kampung time. Memang tengah Tak. stres. Tak tahu dia tolak duit dari mana. Oh, dia tolak duit daripada Maybank. Dapatlah balik. It's as simple as ABC. Okay, so semalam I call dia you. stop it. Semalam dia dah tunjuk kedai makan dia kat mana, masjid dia. Ya Allah, masjid dia kat mana, masjid berbuka kat mana, masjid ni. So hari ni I pula akan tunjuk klinik braces I kat mana. Dewan nak kahwin kat mana. Apa lagi yang nak tahu? Tempat beli kapatin kat mana. Apa lagi yang you nak tahu? I will show you along the way. Saya nak tahu. Tunjuk je lah apa yang saya boleh tahu. Saya tak tahu, saya nak tahu apa lagi. Rasa tu je kot. So first stop, you akan tempat I pergi klinik gigi I untuk tukar power chip.
Okay? Let's go. I dah pakai braces for 4 years. Tapi still tak buka-buka lagi. Meanwhile kawan I pakai selepas I, kakak I pakai selepas I, Izzah pakai selepas I, semua dah buka. Tapi I je yang tak buka. I tak tahu sama ada ya Allah, sama ada gigi I memang degil ataupun sebab I potong appointment. Orang lain appointment sebulan sekali, tapi I 2 bulan sekali. So target saya nak cabut braces ni this year. Tapi gigi saya tak bagi kerja sama yang ni. Dia sangat rebel and dia tak nak rapat. So what solution daripada doktor was try to aktifkan pakai power chain. Sebab sebenarnya I pakai power chain 2 bulan baru tukar. Ternyata power chain ni dia berfungsi 2 minggu saja. Selepas itu dia akan longgar. That's why lah dia lambat. So sekarang plan ni adalah 2 minggu sekali I have to change my power chain. And I tak sure sama ada gap ni dah rapat ke tak compared to last 2 weeks. I tak sure. Tapi I akan monitor for another 2. Macam I tukar ni, so I will monitor untuk next 2 weeks lah. Kalau tak boleh juga, I akan buka je braces I dan biar gigi aku rongak kat situ. You nak kahwin dengan I tak kalau gigi rongak? Kahwin je lah. Apa salah gigi? Si baik. Okay, bye. Bila jatuh pada dirimu, sesungguhnya aku mencintai hanya dirimu. Dan tinggi bertambah birunya, teruk angin turut sama berlagu, semuanya bagaikan turut gembira. Oh, cantik berseri-seri, tua dan muda berpakaian serba baru. Salah. yang manusia. 3 hari di hari raya, Hari di hari raya, dunia wajah suci buku. aku lihat wajah kasih sayang. Salah. Salah Ku gembira. Dah berapa hari dah? Cantik. Allah. Itulah klinik saya. Klinik braces done. So now ikan patin. Adi belanja. Secara paksa. Buat lagi. Berat 155 minit. Patin dah. So, 5.7 kilo kita beli. untuk 6 ekor ikan. Yes. So next destination, I akan tunjukkan tempat Dewan yang Dewan tu lah, tunjuk je lah, tapi kita tak payah masuk kot. Boleh lah, dia je lah. Lepas tu hantar I balik dan you go home lah. Okay? Sungai Pahang. Ada bera. Kena zoom. Macam mana zoom? Okay, so nak hantar saya balik dah. So saya rasa vlog sampai situ saja. So saya biasa vlog-vlog saya semua tak ada outro. Sebab saya dah penat, dah tak ada energy dah buat. So sementara saya masih ada energy. So video ni sampai sini sahajalah. Terima kasih kerana menemani saya dan Hadi. Hingga ke penghujung. Okay, don't forget to like. Don't forget to like and subscribe to our channel. My channel. Bye. Sorry driving.